Tu tak pakai pula holder tu. Ha? Tak pakai pula holder ni. Macam penat je. Okay, kita sekarang nak mencari bas yang menghala ke Singapura. Tiket tak? Ah. Situ kot. Ha? Situ kot. Tu kan? Oh, tu telefon mana? CW2 where? Oh. Itu tu 011. Oh. Okay, ni kalau kita nak ke Singapura, kita tunggu di platform B1. Ranch. Ni kita punya videographer. Dua orang Dua orang. Okay, nak pergi mana? Pergi Queen Street. 9 nak? 9 ni. Lupa lah. Berlenggang je aku Ayah Muhammad. Cuba tanya ni India ni. Nak cuba taksi. Ha? Kau tadi kata nak cuba Grab. Boleh tanya ke? Kalau ke Bugis Hotel berapa? Depan ada lampu, Ha? lampu. Ha? Jalan lampu kan. Ha. Sana tunggu, tahan 30 teksi. Naik aja, ikut meter, jalan. Dia lain sikit. Dia kena duduk kat sana. Ha? Kena tunggu macam ada taksi ke, tahan. Ha? Lepas tu dia pakai meter. Oh, taksi meter. Aku rasa bed okey kot. Mahal meter mahal. Ha? Macam mana kita ni? Dia agak gamble juga lah. Ada kita jalan dalam 10 minit okey je. Tapi Suntrack okey je jalan. Akhirnya dia sampai. Boleh pegang jap? Dia lah kerja Paris ni. Paris ni memang janggut. Biasa ni dia punya pang的。Oh. Hai. Ada book. Check in. You can have 2 passport.
Booking under whose name? Tengku Mak Faiz. Cina sini pun pakai 4. Kita Malaysia je 5. Tu apa pasal? Benda sekarang. Sorry. This is a... Apa. Aku Cina, aku Cina. Itu. 3 6 6. 3 6 Okay, kata 5 to 10 minutes. Alright, boleh. Ui, dekat bang. Hurra, hure. Alhamdulillah. Selepas berperang, kita orang ambil masa sikit decide nak berjalan kaki ke nak naik grade. Last kita orang berjalan kaki mah. It's quite challenging. Berapa jauh tadi? More to 15 minutes punya walk. 15 minit. Dalam Around 15 1 kilo lah. Ya ke? Tak, lebih rasanya. Lebih ke? Dalam tak tahulah. Tapi hari tu bilik dia macam besar sikit. Of course lah, bilik untuk display dia letak bilik besar. Bilik tu bilik mana? Bilik lain. Bilik dia Besar. agak besar sikit. Ni toilet dia. Oh,